Kekalahan kepada Vietnam bukan sahaja menyukarkan misi Harimau Malaya, malah, mata ranking FIFA Malaysia turut menerima tamparan. Namun, persoalannya kini, berapa banyak mata yang hilang dan mampukah Malaysia bangkit dalam aksi timbal balik? Kekalahan kepada Vietnam bukan sahaja menutup peluang Malaysia untuk mencipta kejutan, malah turut memberi kesan kepada kutipan mata dalam ranking FIFA. Selepas 90 minit yang penuh dengan tekanan, Harimau Malaya kini berdepan cabaran lebih besar menjelang aksi timbal balik di gelanggang lawan. Skuad kendalian Tan Cheng Ho turun dengan harapan tinggi untuk menamatkan rekod buruk ketika berdepan Vietnam. Bermain di laman sendiri, Malaysia dilihat mempunyai peluang untuk memberikan saingan sengit kepada pasukan yang berada di ranking ke-99 dunia itu. Namun, harapan tersebut tidak menjadi kenyataan apabila Malaysia terpaksa akur dengan kekalahan 0-2 pada malam Ahad, 16 Ogos 2026. Keputusan itu bukan sahaja meletakkan Malaysia dalam keadaan sukar untuk aksi timbal balik, malah turut memberi kesan terhadap kutipan mata ranking FIFA yang dikumpulkan Harimau Malaya. Sebelum aksi separuh akhir Piala ASEAN 2026 menentang Vietnam, Malaysia memiliki sebanyak 1090.72 mata dalam ranking FIFA. Berdasarkan kiraan masa nyata FIFA, kekalahan kepada Vietnam menyebabkan Malaysia kehilangan sekitar 1.84 mata. Situasi tersebut menjadikan kutipan mata Malaysia susut kepada kira-kira 1088.88 mata selepas perlawanan. Jumlah berkenaan pastinya bukan sesuatu yang diharapkan oleh kem Harimau Malaya, lebih-lebih lagi selepas Malaysia sebelum ini berusaha mengumpul mata menerusi keputusan positif dalam beberapa perlawanan antarabangsa. Perbezaan tersebut mungkin kelihatan kecil, namun setiap mata amat penting dalam menentukan kedudukan sesebuah pasukan dalam ranking FIFA. Sebaliknya, jika Malaysia berjaya mencipta kemenangan ke atas Vietnam, Harimau Malaya dijangka memperoleh tambahan sekitar 3.16 mata, sekaligus meningkatkan jumlah keseluruhan kepada kira-kira 1093.88 mata. Perbezaan antara dua senario tersebut menunjukkan betapa besarnya nilai sebuah kemenangan dalam perlawanan antarabangsa. Kekalahan 0-2 turut meneruskan rekod kurang memberangsangkan Malaysia ketika berdepan Vietnam. Sebelum perlawanan kali ini, Harimau Malaya sudah mengalami 5 kekalahan berturut-turut ketika bertemu skuad bintang pahlawan emas. Malaysia sebelum ini turut tewas 3-1 kepada Vietnam dalam aksi terakhir kumpulan F, pusingan kelayakan akhir Piala Asia 2027 pada Mac lalu. Pertemuan kali ini sepatutnya menjadi peluang untuk Malaysia menamatkan rentetan negatif tersebut. Namun, Vietnam sekali lagi membuktikan mengapa mereka menjadi antara pasukan yang sukar ditundukkan di rantau Asia Tenggara. 2 gol yang dihasilkan Vietnam, akhirnya memastikan Malaysia terpaksa menerima kekalahan ke-6 berturut-turut dalam pertemuan kedua-dua pasukan. Rekod tersebut tentunya menjadi perkara yang perlu diberi perhatian serius oleh barisan kejurulatihan Malaysia. Bukan sahaja aspek taktikal perlu diperbaiki, malah mentaliti pemain ketika berdepan pasukan seperti Vietnam juga menjadi faktor penting. Walaupun keputusan di laman sendiri tidak memihak kepada Harimau Malaya, perjuangan Malaysia dalam saingan ini masih belum berakhir. Malaysia akan kembali beraksi dalam perlawanan timbal balik menentang Vietnam pada 19 Ogos 2026. Pertemuan tersebut akan berlangsung di gelanggang lawan dengan sepak mula dijadualkan pada jam 9 malam waktu Malaysia.
Cabaran tentunya jauh lebih besar, kerana Malaysia perlu berdepan tekanan penyokong Vietnam selain perlu mencari jalan untuk membalikkan defisit 2 gol. Keadaan ini memerlukan persembahan yang jauh lebih berani dan tersusun daripada Harimau Malaya. Jika mahu mengekalkan peluang untuk mara, Malaysia perlu mencari gol seawal mungkin tanpa mengabaikan aspek pertahanan. Sebarang kesilapan kecil boleh memberi kelebihan kepada Vietnam untuk mengawal permainan dan menambah tekanan kepada skuad negara. Tan Cheng Ho kini mempunyai masa yang terhad untuk melakukan penilaian terhadap aksi pertama dan mencari formula terbaik menjelang perlawanan kedua. Malaysia perlu memperkemaskan beberapa aspek permainan, terutama ketika membina serangan dan mengekang gerakan pemain Vietnam. Dalam perlawanan pertama, Vietnam berjaya menunjukkan disiplin permainan yang baik serta memanfaatkan peluang yang dimiliki. Malaysia pula perlu lebih klinikal sekiranya memperoleh peluang di hadapan gawang. Ketinggalan 2 gol bermakna Harimau Malaya tidak boleh sekadar bermain untuk mengelakkan kekalahan. Mereka perlu mencari jaringan dan pada masa sama memastikan Vietnam tidak mempunyai ruang untuk menjaringkan gol. Tugas tersebut bukan mudah, tetapi masih terdapat peluang untuk Malaysia memberikan tentangan sehingga whistle penamat. Walaupun isu ranking FIFA menjadi antara perkara yang mendapat perhatian selepas kekalahan tersebut, fokus utama Malaysia kini seharusnya diberikan kepada aksi timbal balik. Kutipan mata ranking boleh menjadi motivasi tambahan, tetapi keputusan dalam saingan Piala ASEAN 2026 jauh lebih penting untuk menentukan perjalanan Harimau Malaya dalam kejohanan tersebut. Malaysia perlu melupakan kekecewaan daripada aksi pertama dan menggunakan kekalahan itu sebagai pengajaran. Sekiranya berjaya memperbaiki kesilapan, bermain dengan lebih agresif serta memanfaatkan setiap peluang, Malaysia masih mampu memberikan tekanan kepada Vietnam. Namun, jika persembahan yang sama berulang, tugas untuk mengejar defisit 2 gol di laman lawan akan menjadi semakin sukar. Secara keseluruhannya, kekalahan 0-2 kepada Vietnam membawa 2 kesan kepada Malaysia. Pertama, Harimau Malaya kini berada dalam keadaan sukar untuk meneruskan kemarahan dalam Piala ASEAN 2026. Kedua, kutipan mata ranking FIFA Malaysia turut terjejas apabila kehilangan sekitar 1.84 mata, daripada 1090.72 kepada 1088.88 mata berdasarkan kiraan masa nyata FIFA. Namun, segala-galanya masih belum berakhir. Aksi timbal balik pada 19 Ogos akan menjadi peluang buat Malaysia untuk mengubah keadaan. Harimau Malaya perlu bangkit dengan semangat lebih tinggi dan menunjukkan karakter sebenar mereka di gelanggang lawan. Misi 2 gol sememangnya berat, tetapi bola sepak sentiasa mempunyai ruang untuk kejutan. Kini persoalannya, mampukah Harimau Malaya bangkit di Vietnam dan menamatkan rentetan 6 kekalahan berturut-turut, atau Vietnam sekali lagi akan menjadi penghalang kepada impian Malaysia? Jawapannya akan ditentukan di atas padang pada 19 Ogos 2026.